Tuan tengok ni. Tengok betul. Baca. Semakin lambat anda alihkan duit anda dalam bentuk emas, semakin sedikit gram emas yang anda akan perolehi. Ada orang, dia ironinya macam ni tuan-puan. Dia cakap, itulah saya mau beli emas, nantilah tunggu banyak-banyak sikit duit baru saya beli sekaligus. Hey, membiarkan duit dalam akaun bank tu maksudnya membiarkan nilai duit anda menyusut dan anda punya jumlah gram emas di masa depan akan kecil sikit. Tengok ni buktinya. Kalau pada tahun 2000, tuan-puan beli emas RM10,000, dapat 285 gram. 285 gram tu, kalau kita tengok nilai 285 gram emas tu pada hari ini, RM150,765. Padahal modal dia berapa tahun 2000? RM10,000. Sebab ketika itu harga emas jauh lebih murah dan RM10,000 tu dia mampu beli 285 gram emas. Dan dia peram emas tu selepas 25 tahun, dia jual, dia akan dapat cash sekitar RM285,000. Kalau simpan ASB tabung haji tak dapat banyak tu. Okey, jelas